kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Bobo Boy musim 3. Yeah! Enjoy! Okey, saya sudah tengok Bobo Boy musim 3 episod 14 dan episod kali ni memang penuh aksi dan kelakar. Gabungan antara babak lawak dengan perlawanan nampak cuba seimbangkan mood, tapi ada bahagian yang terasa sedikit hambar. Ia bukan episod yang paling kuat dalam musim 3 ni, tapi masih ada momen menarik untuk ditonton, terutamanya dari segi animasi dan kreativiti reka bentut Pengo. Satu benda yang menarik, episod ini cuba bagi konteks bagaimana Rob, Robert dan Roberto boleh bebas dari penjara. Adegan dalam penjara itu memang kelakar, terutamanya bila mereka minta makanan pelik-pelik tapi tetap dapat nasi goreng. Elemen komedi ini berjaya menjadikan cerita lebih ringan dan sesuai untuk tontonan kanak-kanak. Selain itu, kemunculan semula Adudu sebagai villain yang kembali jahat juga beri satu plot twist yang seronok. Cuma sayangnya, bila masuk ke bahagian pertarungan, penceritaan rasa agak mendatar. Motif utama terlalu ringkas, sekadar nak balas dendam terhadap Bobo Boy. Tiada perkembangan watak yang mendalam dan pertarungan terasa agak slow. Episod dimulakan dengan Bobo Boy Halilintar menyerang menggunakan pedang Halilintar bertubi-tubi, tetapi robot Pengo manage to block all the attack. Pacing pun terasa janggal. Babak lawan terlalu panjang tapi tak ada progres yang ketara, jadi rasa sedikit bosan bila tengok. Lepas tu, antara kelemahan dalam cerita ini adalah apabila karakter-karakter kuat seperti Bobo Boy dan Fang dia campak tepi pada bahagian perlawanan awal-awal. Boleh pula si Bobo Boy kalah dengan robot Pengo dan juga Fang kalah dengan robot bawang. Sedih bila tengok babak ni. Dari sudut animasi, memang tak boleh dinafikan robot Pengo nampak sangat cool dan unik. Animasi untuk serangan-serangan macam tetakan Halilintar, Halilintar Slash, Guru di Taufan dan putaran tenggiling guling sangat kemas dan bertenaga. Efek visual untuk bola perisai dan serangan lidah pun berjaya tonjolkan betapa kuatnya robot Pengo itu. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari segi visual air mata karakter. Nampak gayanya, Monster masih lagi tidak boleh menghasilkan simulasi air mata dalam bentuk 3D. Dalam episod kali ini, apabila semua karakter diserang oleh raksasa bawang, air mata dia masih nampak dalam bentuk 2D dan terlalu simple. Kesimpulannya, episod ini boleh tahan lah. Rating saya personally untuk episod kali ni adalah 5 out of 10. Lawaknya okey, animasinya menarik, tapi dari segi penceritaan dan perkembangan watak masih ada ruang yang besar untuk diperbaiki. Tak sabar saya untuk tengok apa yang jadi dekat episod yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.